sini pelajar satu balik dah kan? Apa sih apa? Nak tanya apa? Okay, Assalamualaikum cikgu. Salam. Kami pun dapat tahu cikgu ketua panitia dari buku manual kan. Bahasa Melayu. Jadi cikgu kalau sebagai ketua panitia ni cikgu ada uruskan kelab Persatuan Bahasa Melayu apa semua tu kan. Ya, jadi saya nak tanya lah dari segi aspek bahasa Melayu kan. Sebab kami diorang ni meja bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Kami macam nak tanya lah mas sekolah ni nak berkaitan dengan bahasa Melayu. Jadi kan dah ni semua pakai PBD kan. Dari segi macam pentafsiran berterusan ni, dia kan kita tahu yang kalau bahasa Melayu ni dia macam berulang-ulang dalam satu topik tu kan. Jadi adakah dapat cabaran-cabaran yang cikgu boleh kongsikan dalam PBD ataupun dia lebih cabaran memudahkan? tu dari segi murid. Kalau kita nak memperkukuh kemahiran, murid tu tak adil. Ada contoh kalau kelas 8 ni biasanya murid yang sama tu selalu tak adil. Jadi kita nak memperkukuhkan kemahiran tu untuk semua murid, tak boleh lah. Satu lagi masalah daripada kekangan masa. Macam sekolah kan banyak program. Kejap program tu, kejap program ni. Kadang-kadang PBS pun terganggu. PBD lah, PBD. Kedua lah ketidakhadiran, kehadiran pelajar dengan masa lah. Lepas tu kalau dari segi guru, sekolah ni lah, sekolah lantar memang kurang guru bahasa Melayu. Sampai yang tambah masuk tak ada. Termasuk tidak ada guru bahasa Melayu, terpaksa ambil guru option lain ajar bahasa Melayu. Kalau Tak macam ada pengalaman ni kan, tak ada pengalaman nak ajar tahap 2 tu yang susah. kalau dari cikgu kan sebelum ni kan ada cikgu praktikum pun semua tu pun tak cukup juga. Cikgu praktikum tu baru ni start je lah. Berapa bulan ni mereka? Mereka 3 bulan. 3 bulan lebih. Itu pun kadang-kadang yalah, banyak aktiviti. Kat sana ni banyak aktiviti sekolah. Jadi soalan saya seterusnya, saya tanya cikgu, apakah strategi yang digunakan dalam panitia bahasa Melayu untuk memastikan pengajaran selaras dengan SKP? PDBC tu selaras dengan SKP. Kami ada buat rancangan pelajaran tahunan kan, RPT tu kan. Kami buat RPS dan RPT tu. RPT tu kan dibuat daripada SKP kan. Berdasarkan kami RPT tu diambil daripada SKP. Berdasarkan tu kami olah rancangan pengajian harian. Kalau macam dalam bahasa Melayu kan ada elemen mendengar lisan tutur kan. Cikgu macam cikgu macam ada set satu time untuk depa ujian ke ataupun dia macam tak dalam PDP. Dalam PDP saja. Pengertian. Cuma kalau yang macam menulis ni yang usaha dengan apa yang tu adalah boleh, yang tu boleh nilai dari situ lah. Kadang kita bagi latihan biasa pun Nilai situ juga. Baik, tengok daripada latihan-latihan kalau depa. dengan tutor tu pengajian kita tanya Respon. kita tak lama murid kita, kalau dah lama kita tahu macam mana. Jadi cikgu dekat sekolah ni kan, sebab saya tengok pun dekat sekolah ni macam penggunaan BBM digital macam agak kurang lah. Dari segi tu dekat sekolah ni cikgu masih guna BBM yang macam mana? Buku teks lah. Buku teks seperti biasa kad dalam tahap 1 kita guna kad. Worksheet. Penggunaan LCD masih minimum lah. Kadang-kadang kemudahan kalau kita sama nak lah. guna internet, capaian internet pun susah. Tengok sini satu, tengok dia punya peralatan macam LCD pun semua macam kurang sikit lah. Kalau selalu nak buat situ dekat ICT je kat kelas. ICT lah. Dalam kelas tak ada. Dewan tertutup lah. Oh, dalam kelas memang tak ada lah. Dalam kelas tak jelas. Tak pernah jelas. Tak pernah. Kalau dulu masa ada apa dulu PPSMI itu memang dalam kelas kan. Kalau sudah masuk memang tak ada. Jadi saya tanya, bagi murid-murid yang lemah,
adakah bentuk pentaksiran yang dijalankan untuk menilai penguasaan murid? Bukan. Satu lagi kalau murid tu memang lemah sungguh memang kita hantar ke kelas murid kan. Kelas cikgu intan kan. Ya. Yang lemah sungguh lah. Kalau yang biasa tu kita guna rakan sebaya kadang cikgu pantau secara peribadi. Tapi dia yang lemah ni lah masalah dia kalau tak main. Ya, dia. Kalau tak main, cikgu memang tak buat apa lah. Nah, tu kita sama dekat sekolah itulah, lah. nak improve dia payah lah. Lalu yang terjadi tu kebanyakan kelas-kelas yang Ada 3 kelas kan. Sebelah kita. kelas-kelas macam ke depan ni macam tak ada masalah dari Sebelah segi depan tak ada masalah semua. Bila kita ada program, contohnya kita ada sukan ni. Dengan murid di depan ni banyak yang terlibat dengan kan di bawah kan. Kadang-kadang kita ada wakil, macam wakil sekolah tu semua dia akademik bukannya hari yang kejadian tu saja dia buat. Apa ni hari-hari tu cikgu ambil depan untuk berlatih tu kita bijak lah kan. Kan itu juga cabaran. cabaran ni. Kalau dari segi mesyuarat panitia, apakah isu yang selalu dibincangkan dan berapa kali diadakan dalam setahun? Penting, usaha penting pada sekolah ni 3 kali lah. Dia agenda dia memang tetap. Kita ikut agenda yang tetap. Kalau masalah satu apa agenda dia? Kan, dia dah ada ditetap agenda. Mesyuarat yang kedua ni kita akan bincangkan ni UPSC yang kita buat ni. Dan kita bincang perolehan duit kerajaan yang turun untuk panitia kan. Kita nak beli apa. Dan kita bincang juga projek intervensi untuk budak-budak lemah apa yang kita buat intervensi pembaruan. Seterusnya saya tanya, adakah panitia Bahasa Melayu ada menjalankan sisi PLC dan bagaimana pelaksanaan? Kita memang ada PLC. Pelaksanaan tu macam mana dari segi apa? Masa ke apa? Dari segi masa. Kita ambil masa. Ingat nak buat apa? Report kita kena hantar 4 kali ke PLC tu. Untuk setiap cikgu Bahasa Melayu. Cikgu Bahasa Melayu. PSC ni dijalankan setiap macam yang terakhir apa semua subjek. Terus macam math, PM, agama. Dia yang ni untuk cikgu kan PSC ni. Untuk improve. Tapi tu lah, elemen dia pun banyak juga PSC betul lah. banyak. Kadang-kadang kami pun nak tak faham pun apa dia. Tapi dah Itulah, buat. benda tu dah kena ni kan. Buat jugalah. Laksanakan lah. Cuma tengok contoh lepas kan. Kita di situ memang kita jalankan sebenarnya PLC tu kan. Bila nak buat masuk dalam kertas tu dia jadi tak faham macam mana. Tapi ada guide dia lah. Kita ada cikgu penyelaras PLC, Cik Rashid. Kalau dari segi PLC ni, dia dah lama dilaksanakan ke baru kat sekolah ni? Dah lama. Saya dah lebih pada 10 tahun. Jadi soalan saya lah yang terakhir ni, soalan daripada umum lah. Cikgu ada nasihat pada kami lah yang cikgu-cikgu baru nak untuk nak mengajar bahasa Melayu ni. Satu, kadang ada bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu ni bukan kita nak anak kata mudah ganti pada orang kan. Bahasa ni bagi cikgu besar bahasa Melayu sebab bahasa kita ni sentiasa berubah-ubah. Kalau kita lihat apa skill mengarang, kalau cara mengarang kan, dulu awal perenggan kena jarak, lepas tu dia tukar tak payah jarak kan, budak dah jadi macam tu. Lepas tu dulu zaman cikgu belum mengajar dulu, dia kata selepas dan dulu kena ada forma. Lepas tu dia abaikan budak. Lepas tu ada ejaan dulu SY boleh, SH tak boleh, adalah dia punya kan. Tapi kita pun aliran pemikiran Melayu pun ada dua kan. Kan dari kita atas bahasa Dewan tu dah
Awal ni tak dulu awal sarian dengan itu. Sebenarnya September yang pengarang pun tetap bawa sedih dengan perempuan. Ni sampai hari ni. Ni saya kira dia itu kalian Malaysia tu. Kalau nak ajak bahasa Melayu Soalnya kena cak no lah kena dengan cak no dan sentiasa rujuk orang yang lebih kitab utama kita, buku tata bahasa dewan dengan tata bahasa dewan, buku kamus dewan tata bahasa dewan. Tapi lah ni orang tak pernah buka, boleh rujuk PRTM kan. Ya, Boleh rujuk PRTM. dan kita jangan, kita rasa kalau kita rasa benda tu susah, kita jangan habaq nak budak kata benda tu susah. Kita pun mudahkan untuk dia. Cikgu rasa bahasa Melayu kalau nak ajak sekolah mana tak susah mana. Cuma orang, pemikiran orang tak mau ajak bahasa Melayu pasal karangan. Yang tu dah, tak tahu nak ajak karangan. Karangan sekolah rendah, pertama-tama lepas UPSR ni kan lagi mudah. Tak payah nak ikut macam SPM kan. Dia pun ingat nak ajak bahasa Melayu ni, nak ajak karangan macam SPM. Tak ada. Kita kalau dulu UPSR dulu 18 ada 120 karangan. Sekarang ni tu ada 50 hingga 80. Daripada 6 angkat dulu dah turun jadi 3 atau 4 kan. Kalau kelas belakang cikgu ajak 2 kan. Buat 10 ayat kan untuk katalah karangan tu bagi nombor tunggal. Cara yang perkataan dalam tu katalah syarat aktiviti. Kalau 5-6 aktiviti buat ayat punya aktiviti. karangan apa semua dalam bentuk berpandu lagi lah. Karangan dia gambar. Itu dia sekarang ni mudah kalau keluar karangan berformat buat dia. Sekarang ni dia bagi pilihan nak buat format ke tak format. Tapi untuk mudahnya cikgu akan ajak biasa ajak karangan tak format kan. Buat format tu kena ikut. Itu je saya nak. Tanya sebab pilih bahasa Melayu sebagai alat tuju utama. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih, cikgu. Ni nak jadi cikgu ni sebab minat.